Jadi di sini terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Siapa sebenarnya Muhammad Razali ni. Saya ni anak jati Pulau Pinang. Lahir di Pulau Pinang, besar di Pulau Pinang, belajar di Pulau Pinang. Telah pun berumah tangga, mempunyai 2 orang cahaya mata. Seorang saja isteri. Saya ni bekas ahli DAP. Dalam DAP ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan, banyaklah jawatan-jawatan yang penting yang saya pegang semasa saya berada dalam pentadbiran DAP ataupun pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang ni. Saya ini merupakan bekas setiausaha politik kepada ataupun lebih dikenali sebagai Lim Goeng. Pegawai tugas-tugas khas dia. Saya juga merupakan bekas setiausaha organisasi DAP bahagian Julutong, setiausaha publicity DAP negeri Pulau Pinang, timbalan ketua pemuda negeri Pulau Pinang, pegawai khas kepada ahli parlimen Julutong. Lepas itu saya merupakan pengarah pilihan raya untuk Dun Sungai Pinang di Pulau Pinang ni. Lepas itu pegawai khas kepada YB Jeff, ahli parlimen Julutong. Timbalan pengurusi Melayu Pulau Pinang, dan saya juga lah timbalan pengarah strategi untuk pilihan raya negeri pada tahun lalu. Saya juga telah dilantik sebagai salah seorang ahli strategi. Dalam DAP ada satu jawatan kuasa yang dilantik. Minta maaf. Yang dilantik oleh Lim Goeng. Dalam DAP ni ada 17 orang pakar strategi yang dilantik oleh Setiausaha Agong DAP. 15 Cina, seorang India, seorang Melayu. Saya merupakan wakil orang Melayu yang berada dalam G17 ni. G17 ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan merupakan satu yang jawatan kuasa sulit. Hanya Setiausaha Agong dan beberapa pemimpin tertinggi saja tahu. Yang lain semua tak tahu. Kami dilatih oleh pakar-pakar daripada luar negara. Saya dilatih hampir 3 tahun oleh pihak Israel. 3 tahun saya berada di bawah naungan pihak Israel. Latihan yang saya terima semuanya berbeza lah. Daripada US, UK, Australia, Jerman, Canada, Belgium. Di Malaysia ni kami sempat buat 3 tempat ya. Satu di Pulau Pinang, lepas tu kami buat di Hotel Xuan, di Ipoh, dan lagi satu di Selangor. Di Hotel Quality ni, Shah Alam. Lain semua di luar negara. Jadi apabila saya kata saya dilatih 3 tahun oleh pihak Israel, mungkin tuan-tuan boleh tahu lah. Ideologi saya dengan ideologi tuan-tuan berbeza. Saya cuma terima 2 ideologi saja. Satu Malaysian dengan satu lagi satu fahaman Zionis. Lain semua saya tolak. Saya tolak semua. 2 ni yang saya terima ni. Saya lebih pentingkan parti saya ni daripada anak ke bini ke atau daripada family ke segala-galanya. Parti is more important bagi saya. Ini merupakan taklimat saya yang ke-105 dalam masa 3 bulan saya merantau hampir ke seluruh pelosok tanah air ni. Ini yang ke-105 ni pada pagi ini. Dalam masa 3 bulan. Jadi saya di sini saya inginlah berkongsi pengalaman saya ni. Apa yang saya diajar oleh pihak-pihak Yahudi. Tugas utama saya tuan-tuan puan. Tugas utama saya semasa saya berada dalam kerajaan negeri adalah merancang bagaimana nak mengusir orang Melayu ni keluar daripada Pulau Pinang. Saya tak tuduh orang lain. Saya tak kata orang tu baik, orang ni baik. Saya kata sayalah orang yang terlibat secara langsung. Isu di tanah-tanah orang Melayu di Pulau Pinang ni. Isu di pokok asam di Julutong. Isu di balik pulau. Bayan Muntiara. Pelupusan tapak masjid yang berharga 185 juta ni. Sayalah orang yang terlibat secara langsung. Yang merancang supaya kita tukar tapak masjid itu kepada bangunan komersial. Sayalah orang dia. Saya ni bekerja di 2 tempat. Satu dengan kerajaan negeri Pulau Pinang. Dan lagi satu dengan Ivory Property Group. Salah satu pemaju yang terkenal di Pulau Pinang. Yang telah mengambil projek Bayan Muntiara. Saya dibayar hampir RM12,000 oleh kerajaan negeri. Dan RM4,000 oleh Ivory Property. So, lebih kurang 16. Tak termasuk dengan allowance ataupun benda-benda lain lah. Boleh dikatakan hampir 20,000 lah sebulan. Cukup mewah semasa saya berada dalam kerajaan DAP ni, cukup mewah. Terlalu mewah saya ni. Apa yang saya tak, semua yang saya dapat. Saya ni merupakan anak mas lah orang kata pada anak Lim Goeng ni.
Tapi saya tidak akan muncul di hadapan. Tak pernah muncul di hadapan. Selalunya akan berada di belakang tabir saja. Saya tidak dibenarkan muncul di hadapan sampai tahap tu. Ini merupakan ketua pakar strategi DAP, Tony Poh, ahli Parlimen Petaling Jaya. Di bawah dia lah kami 16 orang berada ni. Dia ni cukup pakar. Lain. Ini satu manusia yang cukup berbeza. Cara pemikiran dia, idea dia semua lain daripada yang lain. Saya duduk dengan dia hampir 3 tahun. Memang tahulah cara dia. Berbeza. Dia merupakan seorang manusia yang cukup unik bagi saya ni. Pemikiran dia ni terlalu genius lah. Susah nak dapat orang macam dia ni. Tapi apa nak buat, dia berada dalam parti DAP. Cukup berbeza ni. Satu manusia yang cukup istimewa, Tony Poh ni. Itu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan. Di sini saya ingin berkongsi satu pengalaman saya. Apa yang latihan yang diberikan oleh pihak Yahudi. Dia kata, cara-cara kita nak mendapatkan idea atau ilham. Katalah kita ada satu masalah. Tapi kita tak tahu jawapannya. Kita tak tahu cara nak menyelesaikan. Dia kata cukup mudah. Cukup mudah dia kata. Gunalah tiga benda ni ya. Dia kata kita boleh dapat jawapan dia. Kita akan dapat 3 jawapan. Pilihlah satu jawapan yang terbaik. Dia kata yang pertama, dia kata kalau kita ada satu masalah tak tahu jawapan. Semasa kita nak tidur pada malam hari tu, ambillah sekeping kertas dengan pen. Letaklah di sebelah kiri kita. Dan kita tidurlah sambil memikirkan masalah yang belum mendapat jawapan. Kita tidur macam biasa. Tapi kita fikir tentang masalah yang kita tak dapat jawapan. Di tengah-tengah malam tu, masa kita tidur tu, jawapan pertama kita akan dapat. Confirm kita akan dapat jawapan yang pertama. Dia kata bangun, tulislah poin dia cukup. Dia takut pagi kita akan lupa. Lepas itu tidurlah seperti biasa. Yang kedua, dia kata semasa kita mandi di pagi hari. Masa kita mandi di pagi hari, tuan-tuan, minda kita pada masa tu akan terbuka cukup luas. Cukup luas. Masa tu tuan-tuan berfikirlah tentang masalah tu. Jawapan yang kedua akan dapat. Yang ketiga, dia kata semasa kita membuang air besar. Bila dia kata air besar, kami pun gelak. Merepek Yahudi ni takkan masa buang air besar dapat idea. Dia rasa marah. Sebab kami 17 orang ni, dia rasa macam tercabar, macam kami gelak. Dia bagi satu soalan kat kami. Suruh kami buat ketiga-tiga benda ni. Esok pagi mailah dengan jawapan dia. Kami buat, 17 orang ni kami buat. Benda ni berlaku di Hotel Xuan, di Perak. Kami buat ketiga-tiga benda ni. Esok pagi tuan-tuan puan, 17 orang mendapat jawapan. Jawapan kami cukup berbeza. 17 ni. Tetapi matlamat yang sama. Satu matlamat kami bagi. Kalau tuan-tuan tak percaya, cubalah malam ni. Tak salah kita cuba. Cuba sekali cukup. Tengok kelainan dia macam mana. Berbeza dia. Di sebelah Ketua Menteri Pulau Pinang, beliau merupakan pengarah urusan Ivory Property yang telah mengambil projek Bayan Mutiara. Bayan Mutiara ni bukan diberi secara open tender. Kita bincang tentang isu ni pada 26 Mac 2009 di Medan, Indonesia. Saya yang telah membawa rombongan ni pergi ke Medan. Antara Ivory Property dengan kerajaan negeri. Kita telah pergi ke Medan berbincang 3 hari 2 malam di sana. Kami telah berbincang 3 hari 2 malam di sana. Itu tidak diberi open tender. 2009 kita dah set dah nak bagi dekat Ivory Property. Harga sekaki tanah di Pulau Pinang di tempat tu berharga RM420. Sekaki tanah harga dia. Bayangkanlah projek tu bernilai lebih pada 1 bilion pada masa tu. Sekarang lebih lagi. Memang tak diberi open tender. Kita dah set dah. Kita akan bagi dekat Ivory Property. Sayalah orang yang terlibat. Orang tengah antara kerajaan negeri dengan Ivory Property untuk projek Bayan Mutiara. Begitu juga dengan projek-projek lain yang sedang rancak sekarang. Sedang diusahakan di bahagian terutamanya di bahagian Batu Feringgi tu. Island Resort, Moonlight Bay. Semua tu merupakan sayalah orang yang terlibat. Walaupun tak dapat kelulusan disebabkan di lereng bukit. Tetapi saya berjaya menggunakan kuasa yang ada kat saya, menginfluence kerajaan negeri supaya memberi kelulusan dekat kepada Ivory Property. Banyaklah saya buat di sana tuan-tuan. Merampas tanah-tanah orang Melayu, merobohkan kedai-kedai orang Melayu tu, sayalah orang dia. Kalau kami tahu kata dia tu tak sokong Pakatan Rakyat, tak sokong DAP, kita akan pastikan kedai dia akan diroboh. Walaupun dia ada lesen ke ada apa, kita akan cari teknikal apa pun untuk merobohkan kedai dia, atau sekurang-kurangnya menyaman dia, bagi denda. Macam tu cara kami. Kalau dia tu merupakan penyokong Pakatan Rakyat, you tak ada lesen pun tak ada masalah. Kita akan benarkan you berniaga.